Jaga gerak. Yang ini stres. Dia ambil gambar orang cantik. Tak ambil gambar dia tak cantik. Sorry lah. Motor siapa cantik ni? Lepas kan? Opening week price. Hari pertama Maharaja Lelong dah settle sebenarnya. So sekarang ni kita orang ada dekat dataran Ipoh. Baru lepas makan, lepas tu dah lah tengah pergi. Orang decide tu borak-borak dekat dataran. So sementara dia borak kat tengah padang tu, kita jalan-jalan. Tengah borak. Dataran Ipoh. Yay. Maharaja Lelong Day 2. Mari pakai check-in. Tada, bilik ni ambil daripada Ayan Maju hari semalam. Ni bilik aku. Aku gabungkan dua katil sebab aku sorang. Anyway, tu untuk petang, review petang. Hai, kita orang dua pergi Rembau tapi melekat. Sini ni. Ini yang drive, ni yang stres. Hampir 30 minit ke dia memang dah 30 minit. Tol dekat lah. Kat sini hampir setengah jam. Dekat je tol. Keluar tol terjam. So dah makan sampai pukul berapa ni? Petang sampai lah. pukul Dekat dengan maghrib. 8. Oh, dekat Sampai sini. tak makan daripada Perak. Atas koma terus ke sini shooting baru dapat makan. Ya ke tak makan di Perak? Daripada Perak. Jam. So we made it. Selepas menempuhi jam tadi, melekat. Akhirnya. By the way, Char Kway Teow dia approve Approve, sangat approve. Okey, jom dengan Ariam review sebenar Ariam review sempena dengan berbuka puasa di Ariam Kopitiam Rembau. Untuk Ni wajib, saya ni wajib. lagu ni first time. Char Kway Teow. Tapi saya pernah dengar, boleh cuba lah kan.
Sebabkan tak nampak apa, kita tengok depan je. On the way ke Perak. Ambil laptop. Sana bang? Ya, sana. Nampak sikit. Sana. Kita dapat kereta pijak hari ni. Terpijak. Kereta pijak. Oh, okey. Menggunakan ringgit dapat. Saya macam benda tu. Saya fikir yang klien tu. Yang klien tu baik tu. Saya harap dengan klien tu abang boleh kurus lah. Okey. Okay. Mari doa sama-sama untuk Muhammad Syazul Izwan agar dia kurus. Amin lah. Okey. Aku kata amin. Amin. Okay, bye. Day 3 Maharaja Lelong. Baik abang, baik ah. Kawan semua family serbu ramai-ramai hanya di Maharaja Lelong NSTV. Jimat peluang emas tak tiba, cakap nak apa semuanya ada. Lelong Maharaja Lelong NSTV ada hotel, jangan fikir panjang, memang berbaloi. Lelong Maharaja Lelong jemput serbu ramai-ramai tak datang rugi. Okay, sana bang hari ni? Berdua lah. Tumpuk. Ha. Ni makanan tengah hari kami. Makan kati. Malam kan tak tahu lagi. Makan apa pula. Makan kaki kot. Urut kaki. Makan kaki ke urut kaki. Kaki dah tak ada dah. Tengkor. Tak rasa lutut. Ni okey? Tak okey. Ni okey? Okey lah. Kami. Baru je sampai hotel. Kan pukul Satu 28 pagi. Tak jadi balik hari ni sebab penat masing-masing. Tadi non-stop live. Yang paling lama lah Abang Syaril. Memang gila dia live non-stop. Tak silap 6 jam kot macam tu. Non-stop live. Abang Naza pun pakai mic untuk tarik crowd dekat event. Dan saya bersama dengan Abang Syaril. Tapi itu pun dah penat ada yang saya duduk. Anyway, event hari ni sepanjang 3 hari ni successful. Thank you kepada semua orang yang datang dan support. Kita jumpa lagi next event. Sign up selepas 5 hari. Saya cuma nak hilangkan selebun hari saya holiday.